Nak tengok Syed Saddiq dan Bella Astilah kahwin. Ini respon Tuan Badan. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Syed Saddiq kini bebas dari pertuduhan dan netizen pula sibuk. Fush, beliau kahwin dengan Bella Astilah. Selepas beberapa tahun dibelenggu isu mahkamah, akhirnya ahli parlimen, YB Syed Saddiq boleh menarik nafas. Lega apabila beliau dibebaskan daripada pertuduhan pecah amanah dana armada. Berita ini bukan sahaja menggembirakan beliau dan keluarganya, malah turut diraikan oleh para penyokong setia yang sentiasa berdiri teguh di belakangnya sejak hari pertama kes ini dibicarakan. Tapi apa yang lebih mencuri perhatian adalah reaksi orang. Ramai yang mahu Syed Saddiq melamar Bella Astilah. Di ruangan komen, ramai netizen berkongsi rasa tak sabar untuk melihat Syed Saddiq dan Bella mendirikan rumah tangga. Dah boleh masuk meminang, Bella Astilah. Komen-komen tersebut jelas menunjukkan betapa netizen cukup menyukai pasangan ini, lebih-lebih lagi selepas Bella dilihat setia menemani Syed Saddiq sepanjang perbicaraan di mahkamah. Syed Saddiq ketika disoal wartawan bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai hal peribadi. Beliau mahu mengutamakan kerjaya politik yang lebih penting. Apa yang Bella nampak, dia seorang yang sangat jujur, ikhlas dan juga berani. Dia buat semua benda dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Mungkin ini balasan atas kebaikan yang dia telah buat. Sabar, keputusan baru je dibuat jadi lebih baik kita fokus untuk hari ini. Selebihnya Bella tak mahu kongsi, macam Bella pernah cakap. Bella perempuan tak manis nak kongsi apa-apa perancangan masa depan. Minta doa yang terbaik.